Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi sambal biji sawi. Saya masak ni untuk 2 ekor. Mungkin ada nanti yang nampak banyaknya minyak Kak Zaidah. Ini untuk 2 ekor ayam ya. Kalau pada dekat rumah kena agak-agaklah minyaknya ya. Okey, kita nak masukkan bawang yang kita dah iris. Kalau pakai bawang kecil pun boleh ya, kalau tak nak pakai bawang besar. Sementara kita nak tunggu bawang ni jadi, kita nak blend bawang putih, halia, bawang besar, serai dan lengkuas. Kalau puan, kisar sekali dengan lada kering. Nampak tu? Ujung-ujung dia tu dah macam dah mula nak coklat ya. Okey, so kita nak masukkan yang kita kisar ni tadi. Bawang besar, bawang putih, halia, serai, lengkuas. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Jintan biji ni ya, biji sawi. Biji sawi ni saya masuk 3 suku. Suku ni saya tinggal sikit untuk nanti kita tabur, bagi dia nampak lawa. Okey, kita nak masukkan sekarang ni Kak Zaidah ni ada saya masuk lada ya. Puan dekat rumah masuk blend dengan lada sekali. Ini cara kalau orang nak masak banyak, cara macam ni. Okey, kita tumis lagi sampai dia garing betul. Okey, saya nak masukkan serbuk kunyit. Kak Zaidah ni masak 2 ekor ya. Ini kena tumis sampai garing ya puan. Kalau tidak nanti lauknya kurang wangi, kurang aroma, kurang masak bahan-bahan dia. Okey. Kita nak masukkan garam. Saya masak 2 ekor ya, so saya letakkan garam dulu. Masukkan sikit air daripada dalam blender ni, dah sayang dah pula. Kan? Ni orang dulu dia masak tu macam ni. Budak-budak sekarang dah tak ada dah macam ni. Okey, kita nak masukkan cuka. Cuka ikut selera masing-masing. Puan suka masam silakan ya. Okey, kita nak masuk ayam. Saya ambil sikit daripada ni yang manis ni ya. Okey, kita balik-balik. Okey, kita nak letak sikit gula. Saya jarang masak letak gula. Tapi lauk ni kena ada sedikit rasa manis. Tapi terpulang, puan kena rasa dulu ya. Okey, kita nak masukkan yang ini, lebihan yang ni tadi. Ya, kita akan masukkan biji sawi. Tadi kita dah masuk separuh biji sawinya. Lauk ni banyak biji sawi. Ayam saya dah masak. Jadi kita tak payah risau ayam tu dalam lauk tak siap-siap lagi. Daun sup. Daun sup ni kita nak dapatkan sedikit bau. Okey. Okey. Dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu sambal biji sawi buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.